Saya seorang senior manager di sebuah multinational company. Income yang sangat besar, tapi saya mempunyai masalah kewangan yang sangat kronik. Saya ada hutang kredit card hampir 100,000 tuan. Income saya ketika itu hanya 7,500. Rumah pun besar, hutang pun besar tuan. Saya sampai tak boleh fikir macam mana saya nak keluar daripada masalah hutang ni. Dapat gaji, kita tak simpan dulu, kita enjoy. 7,500 habis 7,500. Lepas baca buku Zero Hutang, baca blog mentor, ikut apa mentor cakap, dapat gaji simpan dulu. Tapi bila simpan dalam duit, memang tak lekat Simpan 100, bocor 100. Simpan 300, bocor 300. Tapi bila simpan emas, alhamdulillah tuan-tuan, simpanan emas saya tu bertambah bulan demi bulan. So jadi pada bulan pertama tu saya simpan 5 gram. Kenapa 5 gram tuan-tuan? Masa tu 5 gram RM750 saja. Kan? Tahun 2015, harga RM145. Gaji saya 7,500, saya tukar 750. Kenapa? Mentor cakap 10%. Okey, jadi saya paksa tuan-tuan. Bulan pertama tu, bayangkan sebelum tu memang tak boleh simpan. Nak ada 100 dalam bank, hujung bulan punya susah. Kalau ada 100 tu kira hebat. Kalau ada RM10 pun hebat tuan, masalah tak ada. So jadi saya paksa simpan sebulan RM750. Setiap bulan tetap habis duit saya tuan. Tapi beza dia sebelum tu, saya tak ada duit. Selepas saya simpan emas, habis duit saya, tapi saya ada 5 gram dalam account. Setiap kali saya dapat gaji, saya bukan allocate gaji, kenaikan gaji itu kepada belanja tuan. Dapat gaji 10%, 10% inilah saya forward kepada simpanan emas. Saya tak tingkatkan saya punya gaji hidup. Saya kekalkan gaji hidup, tapi saya fokus kepada menabung. Saya dapat bonus, mungkin 15,000, 20,000, saya enjoy habis. Dapat 20,000 tuan, pergi bercuti, beli kereta baru. Tapi tuan, selepas saya kena emas, saya jadi ketagih. Saya dapat stok company saya. Bila saya jual stok itu, saya dapat sekitar RM20,000 dalam tangan. So jadi 10,000 saya beli emas, lagi 10,000 saya enjoy tuan. Sampai sekarang kenapalah saya enjoy 10,000 tu? Kenapalah saya tak beli emas? Okey, asbab saya beli 10,000 tu, saya jadi dealer public good. Daripada 5 gram tuan, alhamdulillah sekarang ni saya boleh menabung sekitar 15 ke 20 gram sebulan. So bila saya menabung tuan-puan konsisten, saya boleh selesaikan hutang satu persatu. Kredit kad saya tuan-puan daripada hampir 100,000 selesai. Hutang kereta isteri saya pun selesai. InsyaAllah tuan-puan, bulan ni saya akan selesaikan hutang kereta saya. Bila saya ada simpanan yang cukup, jadi apa saya buat tuan-puan? Saya cuba membina aset secara tunai. Kenapa saya tak hutang tuan? Sebab masalah hutang ni menyebabkan hidup saya fobia. Saya beli sebidang tanah secara tunai. Saya bina 4 buah rumah sewa dekat tanah tersebut. 4 buah rumah sewa itu memberi income kepada saya pasif RM2,000. Setiap bulan saya terpaksa bayar bil TMB 700 ke